Ada ikan goreng sis. Ni kawan Sajat. Mak ayam ni Sajat punya sister daripada Thailand. Dia masak untuk Sajat. Dia kata makan dia tak makan pula. Okey. Ya, sahur ke Sajat. Ikan goreng sis lah, ikan goreng. Jemput makan semua. Jemput makan sis. Main telefon air lagi satu. Mana telefon aku lagi satu? Ni ah. Bismillahirrahmanirrahim. Love. Malam mau makan ya. Tadi Sajat balik kerja, Sajat turun tidur, penat. Alhamdulillah ini Sajat buat save 3,000. 3,000 lebih. Maknanya kalau duit Malaysia tu dalam 12,000 Sajat buat. Hari ni saja tahu Sajat seorang 12,000. 12,000 lebih. Sajat, Udion tak. Siapa tu Sajat? Ni lah. Sajat kan brand ambassador DIOR. Alah, company Sajat bukan Sajat yang kaya. Sajat macam 5 orang. Ya. Kan. Apa yang bosan ya? Aku cakap apa yang bosan. Korang selalu nak suruh Sajat cakap apa? Sajat pakai sunscreen apa? Ni 3 tahun dah yang. Tiga tahun. Terima kasih. Balik dari Malaysia Sajat. Tahun depan saya balik. Lelaki kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Lelaki mana yang kurang ajar tu? Sedap lah lauk ni. Love. Lelaki mana yang kurang ajar tu? Oh, video tu dah jadi tengok. Yang biasanya muka yang tak pergi itulah akan suka mengatur orang. Kalau muka handsome, diorang chill je, relax je. Kalau muka jadi benak, diorang akan cakap macam, biasanya yang akan kutuk kita ni biasanya muka yang benak. Aku tengok orang lelaki tu pun tak selera. Tu standard.
Muka yang benar-benar yang biasa main cakap. Betul je. Ya. Muka yang handsome tak ada cakap macam tu. Sedap pula ikan goreng dia. Senang. Mana-mana tempat pun muka yang benar tu lah yang selalu buat kecoh. Jujur. Terima kasih. Tambah nasi je ya. Makan lauk lah kak. Ya. Dah siap semua kak. Ni ada lagi kuih. Muka benak tu macam mana saja? Contoh. Contoh yang lelaki tu lah. Itulah muka benak. Benak tu apa? Tanya ChatGPT. Memang love kan? Memang sedap sih. Tak tipu. Hai saja. Selamat malam saja. Kau sana kau apa dah sekarang kat Malaysia? Berapa dah? Aku tengok kan orang kan buat live kan sampai tengah malam okey je. Kalau aku kan semua nak sampai malam. Kalau aku buat live kan semuanya nak sampai malam. Kalau orang lain tu tengok beribu-ribu tengok. Ada 2 lauk saja makan. Satu kawan saja bagi orang Thailand. Satu roommate saja masak. Sedap terung dia. Sedapnya. Orang Thailand memang pandai masak kan. Sedap nak mampus. Aloi mak-mak. Berpeluh-peluh. Sorong memang sedap. Dia masak memang sedap.
Dia kata dengan Sajak, dia masak tak pedas. Ini bagi aku dah pedas ni. Berpeluh-peluh. Sebab laki dia Mak Saleh. Sedapnya. Berpeluh-peluh aku. Ini dia kata tak pedas. Mati. Sedap mampus. Aduh. Thank you, Nia. Sedapnya. Ya Allah. Dia yang pedas yang alah. Ya Allah, berpeluh. Sakit kepala. Tapi sedap. Ooh.